memenuhi kehendak suami dan melakukan hubungan suami isteri itu juga satu ibadah. Sebab itu ada doa yang dianjurkan bila nak melakukan hubungan suami isteri. Doanya adalah Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Maksudnya adalah Allahumma, ya Allah, jannibi syaitan, lindungi aku daripada gangguan syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana, lindungi kami daripada syaitan dengan apa yang engkau rizkikan. Dalam hubungan suami isteri, Allah rizkikan, yang pertama boleh jadi Allah rizkikan anak, yang kedua boleh jadi Allah rizkikan cinta dan kasih sayang. Sebab banyak juga hubungan suami isteri bila diganggu oleh syaitan, bukan kasih sayang yang dapat, tetapi kebencian, kemarahan dan pergaduhan. Dan saya suka nasihatkan kepada pasangan suami isteri yang ada masalah hubungan suami isteri, kan, sampai masing-masing tidak mampu, masa hubungan suami isteri itu tidak berjalan dengan harmoni, kan, salah seorang bermasalah, mungkin sakit, daripada hubungan tersebut sukar nak dapat anak. Ini antara doa yang dianjurkan. Sebab apa? Syaitan memang cuba mengganggu hubungan yang halal. Kalau zina, syaitan bagi best, seronok, syok, kan, rindu-rindu, semua adalah. Tapi bila hubungan itu dihalalkan, mulalah syaitan mengganggu hubungan suami isteri sampai hubungan itu tidak berlangsung dengan harmoni. Patutnya hubungan itu merapatkan, tetapi boleh saling membenci, saling menolak, saling menghina. Bahkan pengalaman saya jadi perunding cara rumah tangga, banyak penceraian berlaku, puncanya adalah masalah hubungan suami isteri. Contohnya kes suami bila nak bersama dengan isteri, dia kena pasang video lucah. Bila saya tanya kenapa encik buat macam tu, saya tak terangsang dengan isteri saya. Yelah, isteri ni dah berubah dah tubuh badan, dah melahirkan 5-6 orang anak, takkan sama dengan perempuan dalam video lucah. Dia hina isteri dia depan-depan saya. Isteri ni pun nangis. Sebab dah terbiasa merangsang nafsu dengan sesuatu yang haram, isteri yang suci dan halal tidak dapat dinikmati. Selalu saya kata, baca doa tak sebelum bersama dengan suami isteri? Saya kata, ingatlah, syaitan dia akan attack hubungan suami isteri, kerana dengan bermasalahnya hubungan seksual suami isteri akan memberi masalah kepada komunikasi, beri masalah kepada hubungan cinta dan kasih sayang. Sebab itulah pengalaman saya di perunding cara. Mula-mula saya akan dengar dulu, mereka datang dengan mengadu masalah rumah tangga, punca sekian, nak cerai sekian. Lepas tu saya pergi deep lagi, bila semak, sebenarnya ia bermula dengan masalah hubungan suami isteri. Allah berikan rezeki dalam hubungan suami isteri ini banyak. Allah boleh bagi rezeki anak daripada hubungan tersebut, dan kita minta Allah lindungi rezeki anak itu daripada gangguan syaitan. Rezeki yang lain, rezeki kasih cinta, rindu, dendam, kelembutan, perhatian, macam-macam rezeki yang kita dapat daripada hubungan suami isteri. Jadi kalau tak hafal, cukuplah kita membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, nak baca bismillahirrahmanirrahim pun tak ada masalah. Mohon, tapi kita diajar mohon perlindungan pada syaitan. Syaitan mungkin tak boleh ganggu waktu kita makan, tapi kita lupa nak baca doa dan perlindungan daripada gangguan syaitan ketika melakukan hubungan suami isteri. Syaitan akan masuk campur dalam hubungan tersebut. Sebab apa kita sebut hal demikian? Kerana kita baca hadis Nabi. Nabi sebut apa? Kamu melakukan hubungan suami isteri, persetubuhan jima dengan cara yang halal itu diberi pahala sedekah. Lalu sahabat berasa pelik, ya Rasulullah, adakah mengikut hawa nafsu juga dikira sedekah? Nabi jawab, apa pendapatmu sekiranya keinginan syahwat itu melalui jalan yang haram, iaitu berzina, lalu berdosa? Sahabat jawab. Lalu Nabi kata, apabila syahwat itu dialirkan melalui jalan yang halal, maka kamu diberi pahala ibadah. Masya Allah. Begitulah indahnya bila kita belajar hadis Nabi, sampai kepada kata ilmu yang kita sendiri tak terfikir. Begitu mudahnya Islam ini, begitu indahnya Islam, dan begitu banyaknya jalan kebaikan yang Allah sediakan untuk kita ke syurganya.